hati. Sejujur mana kisah ini, tiada jawaban yang pasti. Segala nikmat pemberian sajian dunia maya, biar gembar bicara. Masa menentu segala rasa. Biarkan dunia tertanya-tanya. Cakal bijak akan memahami. Biar gambar berbicara. Hati-hati sang durjana. Dunia penuh tipu daya. Jangan sampai kecewa. Biar gambar berbicara. Padamkan semua sengketa. Dunia maya semakin tua. Tipu daya berleluasa. Masa untuk manja. Wow, episod minggu ini telah dibuka dengan persembahan penyanyi mapan dengan vokal yang lunak dan lantang. Nana Karya sudah tetamu undangan khas, Azharina Azhar. Hello lady. Hello. Wow. Manja akan bersama mereka sebentar nanti untuk ketahui lebih tentang gandingan gandingan hebat ini. Jadi teruskan bersama kami nanti ya. Ya, dan juga Studio Manja minggu ini akan dimeriahkan lagi dengan kesemua tamu undangan kami. Nantikan mereka dalam segmen-segmen sepanjang episod ini. Say what's up guys. What's up? Hello. Hari ini such good vibe. Yes, very good vibe. Geng Manja juga ingin ucapkan tahniah kepada tim SG yang sejauh ini telah berjaya memenangi 100 pingat dalam Sukan C 2025 dengan pungutan 28 pingat emas. Wow. Tahniah juga kepada Moza Alika Baihaqi kerana menculang 2 pingat emas, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa dalam acara renang di Asian Youth Para Games 2025. Mari kita dengarkan kata-kata daripada Moza. Mari. Hai semua, saya Moza Alika Baihaqi. Saya sangat bersyukur diberikan peluang untuk mewakili Singapura di dalam Asian Youth Para Games di Dubai dan dapat memenangi 2 pingat emas. Perjalanan ini tidak mudah, ada cabaran, ada pengorbanan dan ada hari yang benar-benar menguji semangat saya. Tapi saya terus berusaha. Terima kasih kepada jurulatih, keluarga dan rakan sepasukan dan semua yang sentiasa memberikan sokongan. Terima kasih Singapura. Wow, syabas ya Moza. Tahniah sekali lagi kepada kesemua atlet Singapura yang telah berjaya membanggakan kami di Persada Sukan Global. Kepada besties kita yang ingin ceburi kerjaya yang sama, terus mengejar impian. Yang penting harus yakin. Yes. Dan topik mengejar impian itulah yang bakal dibincangkan nanti dalam Boleh Bual. Kerja gila, impian nyata. Nantikan juga segmen-segmen manja seperti Boleh Rasa, Boleh Menang dan Boleh Dengar. Manja pun baru saja bermula. Jadi jangan ke mana-mana. Kami akan rehat seketika dan kita akan jumpa lagi dalam Manja. Well, I'll be lying if it's not about gaji. Suka tukar-tukar. Kenapa ada banyak experience boleh buat lah. Definitely I will change. Cik, satu kerja je 42 tahun. Kalau budak-budak sekarang tu mesti suka, mana dia tak suka dia lari tempat lain.
anak-anak muda ni kan, punya pendapatan kurang, dia pergi lain tempat kerja lagi tu. I think they will be looking more for the skills part because they want to grow more on their resume. They want to have more soft skills. If I see like a career that I want to do and pursue, I will go to that job. Cik tak sekolah, mak bapak siang-siang dah tak ada. Mana yang cik suka, itulah cik. Kerja. Itu aja. I don't care about income as long as I have fun with doing what I am. That's already good enough for me. Saya prefer full time kerana saya suka macam stability lah. I prefer full time pasal dia lagi stabil daripada freelance. Pasal freelance nak kena cari lah. Menurut saya vibe yang di kerja lagi penting dari kerja apa kerja aku buat. Well, I'll be lying if it's not about gaji. Budak sekarang dia tengok kerja yang paling sesuai untuk diri dia orang. Antara gaji, antara dia punya pekerja dengan manager yang baik, yang budi bekerti, mungkin budak-budak okey tahan lama. Wow, macam-macam faktor ya. Mencari kerja yang stabil versus mengejar impian. Itulah antara dilema dihadapi generasi ini. Betul sekali. Berbanding generasi dahulu, anak muda kini tidak lagi bergantung kepada kerja tetap untuk kejar impian. Jadi untuk kupaskan topik kerja gila impian nyata, Manja bersama Sani Hussein dan Farah Farouk. Selamat datang guys. Okey, sebelum kita mulakan apa kata, kita lakukan satu aktiviti dahulu. Aktiviti ini bernama Berani atau Berhenti. Ya. Berber hari ini. Ya. Kami akan berikan beberapa situasi berkaitan dengan pekerjaan. Jika anda berani melakukannya, anda tunjukkan papan hijau. Jika anda akan berhenti, tunjukkan papan merah. Ya. Tiada jawapan yang betul atau salah, kita cuma hukum saja. Tak. No judgment, no judgment. Okey. Yang pertama sekali, back to back job. Setiap hari selama 2 bulan. Berani atau Berani? 2 bulan je. Setiap hari tau. Setiap hari, lepas tu lagi 10 bulan jangan buat-buat lah. Okeylah, kita semua satu hati ya. Ya, okey. Yang seterusnya. Pasangan suruh pilih satu kerjaya sahaja. Ini red flag untuk pasangannya. Oh ya, Tak betul. boleh lah. Red flag lah. Kita nak kena hustle. Ya. Seterusnya. Kena sokong. Kena sokong? Ya. Okey. Okey. Tak apa, nanti kita berbual lagi. Dapat tawaran dream role tapi gajinya kecil. Okey. Mira maknanya tak nak kan? Tak nak. Berhenti. Ya, tak nak. Gaji penting. Faham. Saya masih berjinak-jinak dalam industri ni. Platform dulu Ya. Okey. Menurut kajian Kementerian Tenaga Manusia pada tahun 2022, peratusan pekerja yang tidak bekerja tetap telah meningkat sebanyak 21% dan jumlah ini dijangkakan akan terus meningkat. Antara sebab yang diberikan ialah kebebasan untuk merancang waktu dan juga rasa kepuasan. Ya, tepat sekali. Dan pada zaman ini, lebih ramai anak muda memilih untuk terajui pekerjaan yang unconventional seperti pempengaruh atau basking demi mencapai cita-cita. Semuanya bukan pekerjaan tetap. Ada banyak yang kita nak kongsikan dan discusslah hari ini. Kita mulakan dengan Abang Sani. Okay? Anda telah bekerja secara freelance sebagai seorang pelakon, pengarah, penerbit dan bermacam-macam lagi sejak 1990-an. Nak tanya dulu, apakah impian Abang Sani pada mulanya? Awalnya cuma nak jadi pramugara aja. Tu very simple ya. Pramugara aja. Sebab saya suka servis industri kan. Okey, itu saja. And at the same time saya suka pula juga performing. Tak suka sangat. Tapi bila secara tak sengaja masuk performing, so dia kata tu I got the bug lah. I got the performance. Pelan-pelan cinta tu berputik lah. So will you say that you're living the dream? Adakah Abang Sani ni? Ya. Sekarang ya. Wow, ini adalah impian. Pelakon sepenuh masa di Singapura. Siapa buat tu? Betul. Tak ramai. Setuju. Tak banyak. Tak ramai. Ya, dan dari segi kerjaya pula, adakah kebebasan dan kepuasan juga perkara yang anda inginkan? Ya betul, kepuasan dan kebebasan itulah ciri utama saya. Sebab saya orang yang tak suka dikongkong. Dan saya tidak suka kerja dengan sistem yang macam begini. So saya perlu tak boleh. Saya kena rebel. Bukan rebel, saya rebel daripada kerjaya saya rebel. Ya. Tapi dari segi
saya tak boleh kena buat ni, itu 5 ni saya tak boleh. Saya rimas. So saya kena keluar daripada lingkaran kerja full time ni semua. Okey. Tengok je muka Farah. Okey. Baiklah. Sebelum bekerja sepenuh masa, Farah, pernah tak anda lakukan kerja sambilan sambil menyimbangkan kerjaya sebagai artis? Jadi, adakah peralihan itu perlu? Okey, sebenarnya suatu ketika dulu saya pernah freelance lah untuk selama 2 tahun. Okay. So saya buat saya punya acting, hosting. Tapi pada masa yang sama saya asyik bimbang aja, asyik risau kerana saya tak tahu bila saya punya peluang seterusnya, bila gaji nak masuk. Faham. Dan pada masa sama pun saya kena ambil kerja sambilan seperti I was a fitness trainer. Okay. Yes, and also I was doing social media marketing. So saya kena macam pandai-pandai nak cari duit sendiri. Dan tu buat saya rasa bimbang. Dan sekarang ni saya ada kerjaya sepenuh masa dan saya rasa it gives me a peace of mind lah. Tapi buat sekarang ni anda terasa puas tak dengan status kerjaya anda sekarang? Ya, kerana dengan kerja saya sekarang ni, saya dapat gaji yang tetap. Setiap bulan saya dapat gaji. Tak risau sangat, boleh tidur malamnya. Ya. Dan pada masa yang sama, saya pun boleh mengejar impian saya dalam industri ini. Dan saya boleh lakukannya separuh masa saja. Jadi, bila saya ada masa, saya boleh buat. So, kalau saya tak nak, saya tak payah buat. For fun. Ya, for fun. Farah juga merupakan seorang pelakon dan host. Okey, Farah, kalau ada macam Farah yang tersepit antara kedua-duanya, jadi apakah nasihat? Maybe macam seperti Farah tadi, tersepit. Ada tak nasihat? Nasihat simple je. Ikut hati. Apa yang awak rasa, buat awak gembira, buat awak senang. Kalau rasa, ni contoh kalau rasa duit tu buat anda senang, just go for it. Go for the duit. Pasal itu yang at the end of the day, yang buat anda rasa senang, happy, just go for it. Kalau rasa berkarya tu buat anda rasa happy, dan berkarya. Cukup lah. Tapi bagi Abang Sani ni, sepanjang Abang Sani dalam kerjaya freelance kan, mesti ada momen yang paling menakutkan. Of course, saya atau kurang selesa. Boleh ceritakan sedikit tak? 31 hari bulan Disember selalunya itulah tarikh yang menakutkan saya. Kenapa? Sebab saya freelance kan. Waktu dulu betul kata Haraf tu betul juga. 31 Disember orang bunga api, apa happy new year, saya akan pergi because saya akan usia akan meningkat. So saya akan pergi, saya kahwin ke tak kahwin, boleh beli rumah tak beli rumah, gini ke tak gitu, itu tentu ada materi kan. So gini, so umur makin mendekat. Tapi benda tu semua jadi. Tapi sebagai manusia biasa yang tinggal di Singapura, benda-benda tu saya sebohong kalau saya tak ada berfikiran macam tu. Jadi ini semua perasaan sendiri. Perasaan sendiri je. Pertanyaan yang Abang Sani tanya pada diri sendiri. Jadi macam mana Abang Sani berdepan dengan rasa kebimbangan tu? Rasa cukup time jadi. Cukup time ada kerja, cukup time kahwin, cukup time ada semua boleh collect your key, HDB key. I was like, not bad. Jadi juga manageable. And semua ni hasil daripada duit seni saya. Alhamdulillah. Sebab berbakat. Cuba kau tak ada bakat? Ada juga. Lain cerita. Okay, let's switch it up a bit. Shall we? Ada tak sebarang pengakuan atau confession yang boleh anda kongsi di Manja tentang kerjaya anda? Kita tanya mungkin Farah dahululah, okey? Pengorbanan atau apa saja yang Farah boleh kongsi? Okey, confessions Kadang-kadang saya tertanya diri sendiri, did I make the right choice tak untuk dapatkan kerjaya sepenuh masa? Tapi saya rasa okeylah. Tapi it comes with a lot of pengorbanan. Saya tak boleh dapat banyak jobs kerana apa-apa jobs yang saya nak ambil, kena tengok kalau saya ada cuti ke, saya ada masa lapang. Dan kalau saya inginkan dua-dua, saya tak boleh keluar dengan kawan-kawan saya, tak nampak saya punya keluarga banyak sangat. Dan pada masa yang sama, I think it works for me pasal saya seorang yang anxious dan saya selalu nak kena plan. Dan sebab tu saya pun ada rancangan sekarang ni untuk pulang ke sekolah untuk dapat saya degree. Wow, lebih tu. Jadi apa yang buat Farah rasa pilihan ini cukup dan puas buat Farah? Saya rasa ia memberi saya kebahagiaan. Saya rasa yang I have a sense of fulfillment pasal saya ada kerjanya tetap. Di situ saya dapat belajar banyak-banyak perkara dan pada masa yang sama saya dapat mengejar impian walaupun ia mengambil masa lebih sedikit. But I think I can still do it all. So I think it gives me a lot of happiness. Buat Abang Sani pula? Saya pula because freelancing ni kan time is on my side. Kita ada masa yang orang kerja full time tak ada. So saya mesti ingat lagi waktu tu arwah bapa saya 5-6 bulan sebelum dia meninggal, and saya dah habiskan saya punya job and saya tak perlu fikir pasal duit lagi,
And saya dapat menjaga dia, menguruskan dia punya hospital appointments, dia punya dialysis, everything his need saya dapat uruskan dengan baik lah. Saya kata pasal 2-3 bulan tu saya tak kerja, pasal dah cukup dah. Duit tu dah cukup. Kota dah hit dah. Kota dah hit kita. So saya jaga sampailah dia pergi dan saya rasa it's the best thing because as a freelancer, time is on my side. And saya rasa sangat-sangat bersyukur. Imagine kalau saya kerja full time, macam mana saya nak pergi hantar dia ada appointment bukan satu, ada sometimes satu hari ada 3, 4, 5. Dan dialysis lagi malam petang. Masa tu merupakan satu saya rasa saya dapat relate dengan Abang Sani kerana saya tengah melaluinya sekarang juga dengan kalaulah letak saya punya rezeki ni diletakkan saya kerja 9 to 5, memang saya tak dapat nak buat ni semua nak tumpukan saya punya fokus dekat ibu bapa saya, isteri saya. Oh ya tak ya, Is pun seorang freelancer. Ya dah tahu ni. Ya, but okay. Saya happy juga. Sekarang ibu saya maintain pula. Appointment saya jagalah. Okey, kita doakan teruskan ke semua berjalan dengan lancar. Okey. Tapi saya ada soalan juga untuk Abang Sani lah. Apa ciri-ciri seorang yang boleh bekerja freelance ni? Simple je. Orang yang rasa yang diorang tak boleh hidup dalam sistem Singapura ni, which is nak kena ada CPF, nak kena medisave, nak kena tu. Saya tak cakap tu semua tak bagus, tidak. Cuma bila diorang rasa sistem ni macam alamak membebankan mereka. So, sorry macam diorang nak kena ada CPF, nak kena ada ni, nak kena ada tu, nak ada. Oh kalau tak ada macam fikiran, tak ada kerja 2 minggu je dah macam dunia ni gelisah, anxiety, dunia ni dah habis. Saya jangan kerja full time ni bagus. Tapi kalau diorang yang tak nak rasa yang sistem ni bukan untuk saya, kerja freelance. Nak kebebasan. Kadang-kadang kerja luar negeri, kerja-kerja ke dalam negeri. So, just go for it. Kalau bagi Farah, apakah tanda seseorang itu mungkin belum sedia untuk tinggalkan kerja sepenuh masa? Kalau awak suka merancangnya, awak perlu rancangan untuk macam plan A, plan B, plan C. Seperti saya tak rasa you should leave your full-time job. Cuba cari kerja yang mungkin allows you to do both lah at the same time macam saya. Bagi saya kan, kerana kita harus normalize juga sedikit, ada kerja stabil. Ada orang rasa kalau kita ada kerja 9 to 5, kita macam abaikan atau give up dengan impian. Tapi mungkin tak sangat. Pasal saya rasa kita bukan takut gagal, tapi mungkin takut menyesal kalau ambil salah jalan, kalau ada masa yang terbazir mungkin kan. Jadi terima kasih buat sekarang setelah apa yang Farah telah mengalami, adakah definisi impian tu sudah berubah bagi Farah? Saya rasa berubah in a sense yang dulu saya cuma inginkan apa-apa yang beri saya peluang untuk be in the limelight. Okay. Tapi sekarang ni saya ada komitmen lebih, saya dah ada berumah tangga ni semua. Jadi saya inginkan impian saya ialah untuk hidup selesa untuk diri saya, untuk ibu saya. Dan sekarang ni yang beri saya peluang untuk mendapatkan gaji yang besar ialah untuk pergi adakan kerjaya full time. So that's what I'm doing and I think it's okay. Of course. Yeah, it's okay, right? Saya rasa kita kena ikut hati kita lah. Betul, ikut hati kita je, ikut hati je. Yang mana yang ada sesuai, rasa selesa. Betul sekali. Itu dia. Kata-kata penutup daripada Sani dan juga Farah. Impian bukan sahaja tentang berani, tetapi juga tentang keyakinan dengan apa yang membahagiakan kita. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Sani Husin dan juga Farah Farouk kerana sudi kongsi pengalaman bersama kami. Terima kasih. No problem. Tapi kan bercakap tentang keberanian mengejar impian. Jangan lupa untuk saksikan rancangan terbaru di Suria, Berani Lakon, bermula esok. 16 Disember jam 8.30 malam. Sani, anda merupakan seorang pengadil tetap bagi Berani Lakon. Apakah yang anda boleh bagi tahu penonton apa yang mereka boleh jangkakan? Sabar. Sebelum apa-apa ni, awak ada terlibat juga dekat dalam rancangan ni? Nampak tiba-tiba pakai prop. Stage business bagus. Saya rasa sedih sekarang. Okey, saya quite terperanjat lah. Sebenarnya ada bakat-bakat lakonan yang terpendam dalam mereka-mereka yang bukan pelakon ni. Ya ke? Iya, saya tak bohong. Dan saya cakap, alamak, dia boleh berlakon sebenarnya. So sebagai pengadil pun saya tough sikit lah dengan pengadilan tu. Tapi masa dia boleh buat apa? So mungkin saja kawan kita ni akan jadi seorang pelakon. Mungkin nanti kita tengoklah. Nanti kita tengok. Baiklah, rancangan yang sangat menarik ya. Dan selepas rehat ini kita akan ketahui pemenang
pemenang cabutan perdana Golden Chance. Juga nantikan temu ramah bersama Nana Karya dan Azarina Azhar. Semuanya dalam Manja. Berlakon. Selamat kembali ke Manja, rancangan gaya hidup yang disiarkan secara langsung dari Mediacorp Campus. Dan inilah segmen yang dinanti-nantikan ramai, Boleh Menang. Inilah malam kemuncak bagi cabutan bertuah Golden Chance. Kesemua kupon anda telah digaul sepenuhnya dan kini tersedia di hadapan kami. Untuk ketahui pemenang yang paling bertuah musim ini, dipersilakan Encik Azlan Syafiq. Selamat datang, Encik Azlan. Okey, Cik Azlan, minggu lalu 3 pemenang telah membawa pulang $10,000 setiap seorang. Jadi berapakah jumlah yang akan dimenangi dalam cabutan perdana Golden Chance ini? Seperti yang telah dijanjikan dan dinanti-nantikan, malam ini adalah malam cabutan perdana Golden Chance. Malam ini bukan lagi $10,000, bukan lagi $15,000, tetapi sebentar saja lagi pelanggan Golden Chance yang paling bertuah akan menangi wang tunai $22,222. Wow, $22,222. Wang kemenangan yang sangat lumayan. Dan untuk cabutan malam ini, kami mengundang pemenang cabutan perdana Golden Chance yang lalu. Dipersilakan Puan Zaria. Silakan Puan. Silakan. Wah, merah jambu ya hari ini. Baiklah Puan Zaria, apakah reaksi Puan Zaria ketika menerima panggilan bahawa Puan telah menangi wang tunai bernilai $22,222? Macam tak percaya ingatkan scammer ke kan. Pasal lepas anak-anak suka musik. Jadi ingatkan tu kan. Sekali betul. Berkali-kali ya dia tanya sampai tanya satu keluarga. Konfirmasikan. Telefon anak tanya, korang kacau mak Tak ada mak, betul. Kita jadi bagaimana? Setelah itu, adakah Puan sendiri berbelanja lagi di Golden Chance? Beli emas dengan wang kemenangan itu? Ada sikit-sikit. Pelan saja ya. Sikit-sikit saja. Okeylah. Untuk menentukan pemenang cabutan perdana Golden Chance, saya, Shanti dan Encik Azlan akan lambungkan himpunan besar ini dan Puan Zaria akan mencabut sekeping kupon sahaja. Betul. Dan kami akan terus hubungi pemilik kupon tersebut. Jadi, dekatkan diri dengan telefon. Mungkin telefon anda akan berdering nanti. Ya, dan diingatkan lagi kesemua kupon-kupon anda telah pun digaul sepenuhnya sebelum disusun ya. Semua sudah bersedia? Sudah. Okey, mari kita mulakan. Kita mulakan ya. Okey, dengan kiraan 3, 2, 1. Berada satu di tangan. Silakan Azlan. Pemenang $22,222 datangnya daripada Admiralty Drive. Okey. Mari kita hubungi orang Admiralty. Okey. Rasanya nombor ni 8 is. Salah. Cuba lagi satu kali ya. Kerana tulisannya agak kecil, saya cuba ya. Kami harap betul lah nombor ini kerana tulisan dia kecil sekali. Sangat. Tapi tidak mengapa, mungkin nanti pihak Golden Chance akan cuba. Ya. Masuk. Okey. Orang Admiralty Drive. Ya, minggu ini Shanti kita akan kasih dering dia lebih lagi ya. Okey, kita akan nantikan pemenang perdana ni. 5 kali. Okey, yang terakhir. Halo? Tidak. Nampaknya tak angkat. Tapi tidak mengapa, kami akan umumkan. Ya, boleh ya, boleh. Azan? Pemenangnya ialah Puan Khalisa binti Muhammad Sani dari Admiralty Drive. Tahniah kerana anda telah memenangi $22,222. Baiklah, sekarang ini kami akan serahkan kupon ini kepada Encik Azlan dan kami ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Puan Zaria kerana sudi menemani kami di studio malam ini. Terima kasih, Puan. Kita jumpa lagi ya. InsyaAllah. Okey, Cik Azlan. Bilakah cabutan bertuah Golden Chance akan kembali dan berapakah pula jumlah yang bakal dimenangi? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pemenang-pemenang kami di cabutan bertuah Golden Chance di pusingan ini. Cabutan bertuah Golden Chance sudah pun bermula dengan pusingan yang baru mulai malam ini.
Kali ini jumlah wang tunai yang harus dimenangi dinaikkan hingga melebihi $100,000. Wow. Dan juga kali ini ada seramai 52 pemenang keseluruhan termasuk 3 lagi pelanggan bertuah Golden Chance yang akan memenangi hadiah wang tunai $10,000 setiap seorang di pusingan istimewa. Semestinya pelanggan yang paling bertuah akan menangi $22,222 di pusingan perdana nanti. Semestinya puas hati di Golden Chance. Puas hati di Golden Chance. Kita dengarkan sendiri daripada Encik Azan. Jadi terima kasih Encik Azan dan juga Golden Chance kerana tidak berputus ya menggembirakan pelanggan. Sehingga kita bersua lagi dalam pusingan cabutan bertuah seterusnya. Terima kasih. Wow. Okey Chen. Ya. Kalau awak dapat bawa pulang wang sebanyak itu kan, apa yang awak akan lakukan? Tentu sekali lah. Saya pastinya akan bawa satu keluarga pergi bercuti, melancong. Dapat bersantai dan nikmati hidangan berbeza dari luar negara. Okey Chen. Kalau setakat itu kan yang awak inginkan, tidak perlu tunggu lama-lama. Kerana minggu ini saya telah mencuba hidangan yang terkenal dari seberang tambak. Nasi kandar. Jadi mari kita saksikan dalam Boleh Rasa. Saya ni sebenarnya big fan, sanggup ke seberang tambak semata-mata nak makan nasi kandar original. Tapi sekarang tak perlu beratur di imigresen berjam-jam sebab antara kedai nasi kandar terkenal di Malaysia sudah buka di Singapura. Power! Tahukah anda salah satu fusion food yang paling awal tercipta sebenarnya pada abad ke-19? Dan saya rasa ramai tahu nama hidangan ni. Ada juga macam nama host kita, bukan nasi Shanti, bukan nasi Natasha, bukan nasi Zain, tapi nasi kandar. Mari. Okey Cik Abu, sebelum kita selami lagi dengan hidangan nasi kandar ni, sebangga-bangga saya nama hidangan ni nasi kandar. Saya nak tahu kenapa ia dipanggil nasi kandar. Nasi kandar is from origin from Malaysia. Many years back, the Indian people came to Penang. They used to last time they're using the kandar. It's like boxes, like wooden boxes. One side is the rice and the curry. That time there is no transportation. They go by walking by the street. Berapa jam yang anda perlu untuk siapkan hidangan seperti ini? So we are early morning. We are cooking starter 5 o'clock. So anyway, we need 4 hours to cook everything. We already prepared everything earlier also. Depends on how much the quantity. We need more manpower. Kita tahu nasi kandar ni memang kena order banjir. Jadi apakah cara-cara dan sequence untuk letak kari-kari ni? Nasi kandar banjir is the word is powerful, right? Flat, yeah, flat. First curry is mixing is the fish curry, chicken curry, sotong curry, chop curry, and udang sambal also. That only you can get the right nasi kandar taste. Apakah lauk ataupun kuah yang paling cepat habis? Bawang ayam sadam is the most popular recipe here. This is taking long time to cook also, one more thing. Before fry, we have to put the masala, our recipe inside, the mixing and soak it first. Temperature is very important to when cooking the time. We cannot cook very faster. It's slow cook. Ini dia hasil nasi kandar yang telah disediakan untuk saya. Memang autentik seperti apa yang dikatakan. Daging dia sangat lembut. Senang kata dalam semua lauk ni, inti dia tu ada satu rasa masala yang saya rasa sangat unik. Ini dia ayam sadam. Ayam bawang ya. Specialty diorang memang unik. Saya tak pernah rasa ayam bawang yang kuat sangat, yang rasa sangat intens seperti ini. Power. Thank you, terima kasih. Makanan yang anda lihat pinggan saya tadi adalah tradisi lama yang telah dijaga sampai hari ini. Dan berita baiknya, saya dah tak perlu ke seberang tambak cuba pasport. Ni, depan mata dah ada. Wow, power. Itu dia. Tadi meriah betul lah pinggan awak penuh. Banyak warna di atas pinggan tu. Kita kena buat macam ini. Takkanlah saya nak ambil sikit-sikit. Mesti kasih penuhnya. Tapi sejujurnya, rasanya bagaimana? Sedap tak? Wah, sejujurnya tak. Kan nak buat. Terliur. Okey, senang katalah.
cukup memuaskan. Semua perfect ya. Kerana nasi kandar ni kan merupakan hidangan yang sangat unik dan terkenal dengan kuah banjemnya. Jadi apabila kesemua perisa dan rempah ratus digaul bersama, rasanya tu memang sangat dinamik dan luar biasa ya. Tidak hairanlah mengapa ia mempunyai ramai peminat. Seperti saya. Awak pun saya memang number one fan nasi kandar. Dan seringkali kan, sekurang-kurangnya 4 kuah akan dicampurkan. Tetapi ada juga restoran yang membanjirinya dengan 15 jenis kuah. 15. Itu dah jadi bubur tau. Mentang musim banjir sekarang. Tapi hebat sekali ya Zain. Okay. Baiklah, masa untuk Boleh Cabar. Dan minggu ini saya akan berikan beberapa soalan trivia tentang nasi kandar. Pasangan yang dapat berikan jawapan yang paling tepat akan mendapat 1 markah saja. 1 jawapan, 1 markah. Boleh? Ya, boleh? Semua Saya minat dengan Iskandar, bukan nasi kandar saja. Okey, 1 markah. Okey. Tak dapat kupon Nanti kita tengok. Boleh? Bersedia? Okey, sila. Okey. Di manakah lahirnya nasi kandar? 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. Okey, kita lihat pasukan Zain dulu. Pasukan. Saya dan Farah kata Penang. Okey. Sama. Penang juga ya. Di Malaysia. Okey, mari kita lihat jawapannya. Pulau Pinang. Sama. Okey, saya terima. Okey, soalan seterusnya. Apakah makna di sebalik nama nasi kandar? Kalau anda dengar betul-betul tadi dekat BT tadi. Nasi Iskandar apakah kan? makna di sebalik nama nasi kandar? 5, Pasal bukan 4, nasi shanty. 3, 2, 1. Tamat. Okey, sila tunjuk di skrin. Okey, nak dulu. Apa jawapan awak? Pikul. Okey, pikul. Kita tunjuk di sana. Tunggu sikit. Pikul. Okey, jawapan Farah pula. Jawapan Zain, nasi yang ditatang di bahu. Wow. Okey. Jadi kita lihat jawapannya. Ya. Merujuk pada nasi dan lauk pauk yang dijual dalam bakul dan diangkat dengan kayu kandar. Iskandar ni kayu lah. Bukan di bahu lah, di bahu. Ya, jadi kita betul lah. Bagaimana kita nak bagi diorang jawab markah ke tidak? Okey, kita bagi markah kepada Zain. Saya dah kata, saya peminat nasi kandar. Okey, soalan seterusnya. Ya. Apakah urutan kuah yang dituang? Apakah langkah-langkahnya, stepsnya? Mari. Kuah kari. 5, Kuah sotong. 4, Kuah 3, kari ayam. 2, Kari ikan. 1. Tamat. Dia tak boleh tulis tangan. Mari kita lihat. Boleh. Cepat Natasha. Mari kita lihat. Panjang. Okey. Ikan. Kari. Ikan, ayam, sotong, kicap, sambal udang. Okey. Pasangan saya ada condition. Okay? So dia kari ikan dulu, kari sotong, kari ayam, ada kicap, kuah kicap juga. Okey, tak apa, kita lihat apa jawapannya. Mari kita lihat. Okey, yang pertama ikan, ayam, sotong, kicap, sotong, kicap, sambal udang. Wow! Okey. Ini maknanya pemenangnya ialah pasangan Farah dan juga Saya ni peminat setia nasi kandar. Tak sia-sia lah kan. Ini betul. Iskandar. Betul. Serius. Betul. Okey, tapi tak apa ya. Selepas nanti kita akan bersama Nana Karya dan Azharina Azhar untuk intai sebalik kolaborasi mereka. Dan juga persembahan bersama artis undangan Pat Mishima, YK Yang Khalifa dan Eri Rizal. Jadi teruskan bersama kami dalam Manja.
Wah, awal tadi Studio Manja telah digegarkan ya dengan persembahan daripada dua vokal powerhouse yang kedua-duanya ni pernah menjuarai ya pertandingan nyanyian baik di Singapura ataupun di Malaysia. Jadi inilah dia Nana Karya dan juga Azharina Azhar. Selamat datang ke Manja. Terima kasih. Wow, gandengan dua penyanyi mapan yang sangat hebat lah. Tapi Kak Nana, tanya dululah apakah mungkin cerita di sebalik kolaborasi ini? Cuba cerita sikit bagaimana ia berlaku. Okey, sebenarnya saya ni bermula sebagai seorang peminat Azharina Azhar. Ya, saya minat dia. Lagu-lagu lagu legend Legacy P, Rawan memang minat. Tapi saya mula betul-betul meminati Azharina ni di GV3 yang dia menjerai itu. So first few episode tu memang best sangat. Nana dah nampak dia punya credibility sebagai penyanyi, penghibur. So saya betul-betul mengikuti perkembangan dia lah. Tapi kami mula berkawan bila jumpa di Mediacorp ni kan, di Musica Extravaganza. So bila Azharina perform kat Singapura, so saya ambil peluang tu untuk berjumpa dengan dia pada 2017 dan kami berkawan lah sampai sekarang. Simpan niat untuk berkolaborasi, tapi sebagai performer saya kenalah be fair to her, tunggu karya yang baik. So 2023 datanglah, hadirlah karya Biar Gambar Bicara. Wah, okey. Cakap pasal karya ni, anda dah sentuh pun pasal karya. Saya nak tanya ni lah, kerana lagu yang anda persembahkan tadi tu, Biar Gambar Bicara kan, liriknya tu sangat sesuai pada era ini kerana genre-nya pun berbau pop, ada jazz, ada unsur swing-swing. Jadi, Kak Azharina, mengapakah genre ini menjadi pilihan anda? Kerana anda ni dah banyak award dah. Banyak genre anda dah cuba. Tapi kenapa genre ni juga? Mungkin setelah meniti kerja 25 tahun sebagai artis profesional, kalau menyanyi tu mungkin sudah 30 lebih tahun ya, dari muda ya. 112 pertandingan, 109 juara, rasa penat cukup dah, Dek. Dan macam-macam genre dan peminat kita pun membesar dengan kita. Karena dengan Nina kita memang dikenal macam Nana Queen of Soul in Singapura. Saya dikenal dengan penyanyi ballad, you know, power vocal, lagu-lagu R&B. Jadi saya rasa di usia saya yang sekarang dan Kak Nana, kita lebih selesa untuk bereksperimentasi. Kita bukan mau bersaing dengan artis-artis muda. Kerana kita sudah pun berada di dalam industri. Kita ingin memeriahkan suasana di hari raya katanya. Kita ingin memeriahkan suasana. Kita menghari-rayakan macam suasana. Nina sendiri dengan Kak Nana pun, kita keluar daripada zon selesa kita dengan menghasilkan lagu Biar Gambar Bicara ini di satu genre yang bukan alien lah, tapi sesuatu yang baru untuk kita. You know, lagu berjudul Biar Gambar Bicara ni. Jadi, jazz pop. Yalah, itu kata-kata orang Queen ya. Queen tu dia tak bersaing. Dia memeriahkan lagi suasana industri. Jadi, manakan anda ni memanglah Queen di sini di Manja ni. Ada tak sebarang ucapan untuk peminat anda yang sedang menonton Manja ni? Mungkin Kak Nana dahulu? Okey, saya hanya ingin, saya amat terima kasih kepada Manja, kepada Mediacorp sentiasa mengangkat karya-karya Nana Karya. Dah lama, dah 30 tahun pun. So, tapi yang saya harapkan kepada pendengar dan peminat-peminat Manja di Suria untuk mengangkat karya-karya tempatan supaya boleh melangkau lebih jauh di sepadan, merentas sepadan di Malaysia, di Indonesia. Sebab di Singapura ini banyak sangat bakat-bakat yang baik. International level pun ada. Tapi kerana kita punya market kecil, kita perlukan sokongan anda semua. Anda lah yang perlu mengangkat sokongan kita ke sana. Anda diperlukan. Angkat karya-karya lokal lebih tinggi daripada karya-karya yang lain secara merentas. Bagi mungkin Kak Azharina pula ada, saya ingin ucapkan jutaan terima kasih sebab kita dah takut overrun kan. Saya akan bercakap laju sedikit, I rap. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Mediacorp yang telah banyak membantu kerja Nina dan memperkenalkan Nina dengan Kak Nana juga pada tahun 2017 waktu saya di dalam Extravaganza. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Warna, kepada Ria kerana memainkan lagu saya sepanjang kerja saya, dan jangan lupa juga peminat-peminat di Singapura main lagu biar lagu Gambar Biar Bicara. Kau rasa bertukar-tukar aku punya lirik kerana cepat. Jangan lupa selalu support local talent. Itu dia. Kita dah rap pun kerana kan kita ada persembahan yang lain lepas ni. Tapi sebelum tu terima kasih saya ucapkan kepada Kak Nana dan juga Kak Azharina kerana sudah bersama kami, dan tahniah sekali lagi atas lagu terbaru ini dan semoga terus menjadi peneman para pendengar dari mana jua. Ingat,
Ya, lokal, support lokal dan juga Malaysian tu kena support. Jadi, bagi anda lah yang ingin terus menikmati kolaborasi muzik bersama Manja, jangan risau kerana Studio Manja kini akan dihidupkan lagi dengan satu lagi persembahan. Terimalah Rumba. Y'all know what it is, man. This is your boy, Pat Mashima. Boy, came in the building, y'all. Yeah. ¿Qué pasó, homie? Sayang, sudah lama kita tidak bertemu. Terlalu lama buat aku merindu. Mari dansa denganku, hiburkanlah hatiku. La rumba, rumba kita. Bila aku seorang di kala malam ku menyepi, kau datang kau hadir merawatku di dalam mimpi. Menari-nari tarian malam indah kita. Masih teringat jua, masih terdengar suara kau mengatakan cinta, iya, iya. Begitu diriku jua setia, iya. Dirimu numero uno, esto se me corazón. Kata-kata indah tiga aku berpantun, melantunkan ayat-ayat yang puitis. Kau dan aku berdua saling fikir romantis. Ya udah, usah lagi kau menangis. Kini ku ada di sisi, lupakan kisah sedih. Sayang, sudah lama kita tidak bertemu. My rumba. Terlalu lama buat aku merindu. My rumba. Dansa denganku, My rumba. hiburkanlah hatiku. La rumba, rumba que pasa. Ikut rentak lagu ini, janganlah segala malu. Yeah, yeah, yeah. Goyangkan badan ke kiri ke kanan, oh kekasihku. Yeah, yeah, yeah. What's up, my name, babe? It's Khalifa. Goyangkan badan, señorita. Marilah rumba, happy dancer. This is the moment when I'm bringing the rumba. Shaking it, and I'm bringing it, dropping it, I'm bringing it. Now she's dropping it, I'm coming, take it slow. I'm lipping it, and I'm take it to the floor. Now this is the rumba. Mi amor, just wanna be with you. Now let's go rumba, baby. Hey, papi. Rumba! Mari sila. Guys, ke Manja berubah. Ya, saya dah tak boleh berhenti berdansa ya. Apa khabar? Sila. Halo. Baik. Mari sila duduk. Rumba relax. Okey. Sila duduk situ. Ya. Satu persembahan yang sangat-sangat bertenaga lah. Inilah Pat Mashima, YK yang Khalifa dan juga Eri Riza. Selamat datang ke Studio Manja, guys. What up? Terima kasih kerana menjemput kami ke Manja. Kejar sangat. Tapi kan, saya nak tanyalah. Tadi lirik, rentak, semua sangat catchy lah. Pasti akan goyang ini. Kan ini kali pertama anda bertiga berkolaborasi? Oh tidak, ini merupakan juga kali ketiga kami. Kami pernah berkolaborasi dalam lagu raya. Dan juga Singapore Book of Record. 22 Temasek Rappers. Tahniah. Ya, betul. Ya, dan juga lagu tadi menggabungkan pelbagai genre seperti reggaeton, hip hop dan saya nak tahu apakah inspirasi di sebalik lagu rumba. Okey, lagu rumba ni diciptakan oleh Amir Abaddon dan liriknya daripada saya dan kerana saya minat bahasa Sepanyol. Jadi lagu rumba ni adalah perkataan daripada Cuban yang bermaksud pesta. Jadi tahun lepas saya dapat pesta. Tahun ni rumba. Tahun ni kita rumba. Tahun depan bagaimana? Tahun depan kalau ada idea lagi lah. Tapi bercakap tentang hujung tahun ini bagaimana? Apakah yang anda bertiga ingin capai pada tahun 2026 nanti? Okey, pada saya akan make more project dalam collaboration dengan artis-artis yang lain dan luar negeri lain dan lagi explore more culture. Dari situ kita boleh belajar dan expose more exposure lah. Buat Eri? Kalau Eri sama juga macam YK, tapi selain daripada itu Eri lebih kepada balada. Jadi Eri ingin explore more of genre yang suara Eri boleh sesuaikan dalam satu lagu yang Eri tak pernah cuba. Begitu, versatile dari balada ke rumba ke caca. Saya satu je. Satu. Support local all the way. Betul. Itu je.
Dan bercakap tentang lokal ni, jika anda ingin terus menghiburkan diri dengan muzik tanah air kita, Manja ingin ajak anda semua ke Esplanade pada Sabtu 20 Disember ini untuk konsert gabungan Singapura Live 4.0 bersama Singa Maxima X Locals Only. Bermula jam 6.30 petang, konser ini akan meraihkan penyanyi-penyanyi Singapura seperti Sezairi, Jad Ali, Hairul Anwar, Syed Azmir, Fauzi Laili, Bloko SG, The Pinholes, Bushman dan ramai lagi setlist yang sangat happening dan tiketnya percuma. Wow, ramai ya. Dan nampaknya Shen, para penyanyi backup kami pun sedang menunggu dari tadi. Saya nampak semua dah joget-joget. Dah berumpat Apa kata di sana, kita ke sana dulu? Terima kasih guys. Terima kasih. Thank you. Mari kita rumba di sini. Ayo. Wow. Wow, malam yang cukup menghiburkan ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada kesemua penyanyi undangan. Teruskanlah berkarya. Betul sekali. Manja juga telah bincangkan topik impian dalam Boleh Bual bersama Sadi Hussein dan Farah Farouk. Kita harus berani dan yakin dengan jalan yang dipilih. Betul. Dan untuk boleh rasa pula, saya telah bawa anda menjamu hidangan nasi kandar yang telah berkembarah jauh hinggalah ke Singapura. Dan sempena hujung tahun ini, minggu hadapan saya ingin berikan teaser lah. Manja bakal menemui anda dengan episod istimewa yang telah dirakamkan di Our Tampines Hub. Kami akan bincangkan topik sharenting bersama kaunselor keluarga Encik Hir dan personaliti Huda Ali dalam Boleh Bual. Dan bersama saya, kita jenguk sebalik tabir pekerjaan seorang penjual daging dalam Boleh Ikut. Juga bersama Sezairi ya. Jadi nantikan persembahannya dalam Boleh Dengar. Dan dengan itu kita jumpa lagi minggu hadapan dalam Manja.